Oi Sergah dibawakan oleh bedah asas Arab by Halas Beauty. Calik-calik je, dah cantik. Hai, korang sedang menonton Oi Sergah membongkar hot gosip terkini dunia hiburan. Siapa yang tak kenal pelakon dan penyanyi Aida Jebat yang terkenal dengan kecomelan serta bakatnya sama ada dalam bidang nyanyian maupun lakonan. Tak dinafikanlah pengaruh Aida ni sangat kuat di mana dia mempunyai ramai peminat sampai tertubuhnya fan club dia sendiri iaitu AJ Screamer. Tapi ada khabar angin mendakwa Aida Jebat ni seorang player. Dia bukan saja pandai mencuri hati, malah turut suka mematah-matahkan hati lelaki. Biar betul dia ni. Kalau kita throwback balik gosip cinta Aida Jebat ni, dia pernah digosipkan intim dengan Abang Sado Zul Arifin, kemudian dengan penyampai idol era iaitu Radin. Sampai siap masukkan Radin dalam video klip mencuri hati lagi tu. Tapi tutup sekarang Aida kelihatan rapat dengan pelakon Reza Rosli pula. Mereka dikatakan mula rapat ketika sama-sama menjalani penggambaran drama besi Ku Kirim Cinta yang dijalankan di Australia pada Februari lalu. Tapi biasalah, jawapan klise artis bila ditanya tentang gosip cinta, baik Reza maupun Aida masing-masing hanya mengaku berkawan rapat. Kawan rapat tapi bergambar macam pasangan kekasih. Untunglah. Cuma orang harap janganlah jadi macam percintaan sebelum-sebelum ni yang asyik on off je. Okay? Lama-lama peminat pun muak dengan gosip cinta yang tak kesampaian. Tak ke gitu? Apa-apa pun, kami mendoakan yang terbaik buat Aida dan Reza Rosli. Nak cakap banyak kang, tak pasal-pasal kena kecam dengan AJ Screamer pula. Okey, sampai di sini saja episod Oi Sergah kali ni. Jangan lupa untuk subscribe dan share video Oi Jom. Jangan lupa komen kalau nak menang t-shirt eksklusif Oi Jom. Dan kalau you all nak tahu lagi cerita-cerita hangat, download aplikasi Oi Jom di Google Play Store sekarang. Bye!